Saya ada baca satu berita viral pasal selebriti yang anjurkan kelas agama dengan bayaran sampai RM850. So mahal ke tak? Okey, bagi rakyat biasa macam saya, memang saya akan kata mahal sebab saya boleh dapat majlis ilmu secara percuma sahaja tiap-tiap malam dekat surau, dekat masjid. Ada kuliah maghrib free je. Tapi kalau orang yang gaji besar, contoh macam puluhan ribu ringgit gaji dia sebulan, setakat RM850 tu bagi dia orang kecil je. Yalah, dia orang dah bekerja keras siang malam sampai tak sempat pun kadang-kadang nak pergi kuliah maghrib yang free dekat masjid. So tak salah pun untuk golongan-golongan yang mampu macam ni pergi majlis ilmu yang eksklusif, siap buat kat hotel 5 bintang lagi. So yang saya nak fokus kat sini adalah netizen-netizen yang jenis mengutuk ni, yang cakap penunggang agama lah, guna agama untuk dapat keuntungan lah. Sedangkan kalau tiket konsert yang ratusan ringgit, kelas belajar bisnes yang sampai ribu-ribu ringgit, orang tak komplain pun. Sedangkan nilai ilmu akhirat tu lagi tinggi daripada nilai ilmu dunia. Ni sampai tahap kalau boleh ustaz-ustazah lepas ni ajar mengaji, ajar ilmu agama, nak secara percuma sahaja. Habis tu ingat diorang belajar nak dapat sijil kelulusan tu free ke? Guru-guru agama ni makan batu dengan pasir ke? Sampai tak perlukan duit untuk makan nasi macam kita. Contoh lain, macam kalau buku-buku agama, kena bagi free sahaja, jangan jual. Tapi kalau komik, novel-novel yang lara tu, tak kisah pula mahal. Habis tu, cetak buku agama tu guna Elio ke? So, point saya dekat sini, ikut kemampuan lah. Kalau rasa majlis ilmu tu mahal, tak payahlah pergi. Korang pergilah yang free. Tapi masalahnya yang duk komplain ni, majlis ilmu yang free setiap malam kat masjid tu pun tak pergi juga. So, diorang ni nak apa sebenarnya? Pandai komplain je.